Ada satu sihir yang paling susah nak berubat untuk kita tawarkan, untuk kita batalkan, iaitu sihir pada makanan. Bila seseorang terkena sihir yang telah dijampi pada makanan, ataupun makanan ini dimasak dan dicampurkan dengan barang-barang sihir seperti minyak, seperti air yang dijampi oleh mentera-mentera. Jadi sihir tadi tu, jin tadi tu akan meresap di dalam perut, akan duduk dalam perut kita. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu akan mengalami masalah-masalah medikal seperti gangguan pada paru-paru, akan rasa macam sakit di perut. Bila cek di doktor, tak dapat nak kenal pasti apakah punca sebenar penyakit ni. Makan ubat pun tak selesai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya Ustaz Abdullah nak bagi percuma kepada anda ni ibu beras, ibu garam dan juga madu tolak sihir, yang mana barang-barang ini free gift saya bagi kat tuan-tuan dan puan-puan untuk rawat daripada dalam. Batalkan sihir, tawarkan sihir, rungkai sihir daripada dalam, daripada perut. Matikan gangguan sihir daripada dalam. Dan daripada luar, untuk kita pulih balik gangguan-gangguan sihir, ikatan sihir di luar, kita gunakan UST oil. Tak tahu nak guna macam mana? Saya sediakan panduan video kepada anda. Tuan-tuan dan puan-puan, rawat sihir ini susah. Tapi kalau hidup dalam keadaan kena sihir berulang kali, lagi susah. Ustaz dah sedia bahan, Ustaz dah sedia panduan video kepada anda. Buku pun Ustaz bagi percuma kepada anda.